Hai, salam semua, selamat pagi. Anda bersama saya, View Channel. Hari ni Raya ketiga 2025. Dah tak ada apa program lah. So kami jarang nak santai-santai lah di Pulau Pangkong. Jadi perjalanan dari Simpang Pulai, saya gerak daripada Simpang Pulai ke Lumut lebih kurang 80 km. Jadi tengoklah sampai sana apa aktiviti kita boleh buat. Aktiviti santai-santai. Okay guys. Okay, let's go. Jam pun dah pukul 10.33, 10.30. Perut dah lapar, belum breakfast lagi. Singgah dekat air tawar. Nasi kandar ABC Shake, hantam je lah. Okay, tengoklah apa yang ada, boleh makan. Lapik perut je. Goreng-goreng. Okey, makanan dah sampai. Menu simple, lapik perut je. Kontai goreng dengan Maggi goreng, telur mata, air teh, ais limau, teh tarik. Okey, makan dulu guys. Okey, alhamdulillah dah selesai makan. Kita sambung perjalanan dari air tawar ke Lumut, berbaki lebih kurang 20 km. Alhamdulillah. Okey, apa nak dilabunkan lagi tak? Moh. Dah sampai. Ini lot parking dia dekat medan letak kereta. Okey, satu malam RM10. So 3 hari RM30. Okey, sekarang kita nak ke JT Kepangkor. Sini dekat, kalau akses nak ke Pangkor, kita ada 2 JT. Satu Lumut,
satu lagi di Marina Island. So mana-manalah pilihan anda, pilihan masing-masing. Lumut boleh, Marina boleh. Tapi kalau Marina, untuk perjalanan dia ke Pangkor pendek sikit, lebih kurang dalam 10 minit ke 15 minit. Untuk JT dari Lumut ke Pangkor kurang lebih 20 hingga ke 30 minit. Okey. So bateri kamera pun dah nak kong. Saya nak tukar dulu kereta kamera. Wah, cuaca panas hari ni. Tengok kaunter tiket. Oi, ramai betul orang hari ni. Ramainya. Tak apa. Kasih jadi. Apa pun kita kasih jadi. Okey, nak beli tiket dulu. Okey, tiket pergi balik dah settle. Jadi tunggu je lah ferry. Tengok crowded. Oh, tak apa, no problem. Dahaga lah. Beli air jap. Okay, let's go. Sambil tu kita pusing-pusing Pekan Lumut. Nak tunggu ferry. Ferry jalan pukul 1.15. Beli air dulu. Tekak kering. Meriah hari ni dekat Lumut. Silap percaturan ni. Ingat raya ketiga orang beraya lagi. Sekali betul lah. Raya dekat Pangkor ni orang. Termasuklah saya. Dekat Pekan Lumut banyak jual hasil laut ya. Kalau kita tengok kat sini macam-macam kedai yang menjual hasil laut. Sotong kering, ikan bilis, mata biru. Famous kat Bangkok. Banyak hasil laut. Ni mata biru. Dia apa beza mata biru dengan ikan bilis biasa? Kalau mata biru Pangkor ni tak masin namanya. Oh, dia kurang masin. Okey, bang. Dia kecil besar dia. Okey, terima kasih bang. Jalan je. Siapa call? Puan isteri call. Hello?
Oh, gula-gula batuk. Okay, alright. Lagi? Okay. Okay, bye. Maggi cup. Cup angkor banyak. Okay. Okay, bye. Gula-gula batuk. Tiket 10 ha. Meow. Okay, 7-Eleven. Okay. Yep. Bang, selamat Hari Raya. Saya Gula-gula batuk. Urix Gamak Plus. Madu Plus. Okay, sorry. Settle. Hai. Oh, Ice Mountain. Anda. Okay, anda layan channel ni ya. Tengok. Kiri kanan hasil laut. Okay. Okay, sebelah sini Lumut Waterfront. Buka lagi KFC ni, ingat tutup dah. Tu nampak macam tutup. Sini Plaza Rakyat. Kalau tengok di sebelah kanan, dia malam-malam lah. Malam semua buka kedai ni. Sampai ke baris tepi tu ada macam-macam jualan lah kalau malam. Masa pun banyak lagi. Kita round dulu, tengok Lumut Waterfront. Panas ni, letih semua. Bandar Tentera Laut. Malam best lah, angin. Siang panas. Tapi tak apa, alhamdulillah cuaca cantik. Kalau kat Pangkor nak snorkeling ni time-time macam ni, air dia cantik lah. Boleh nampak ikan, batu karang. Sambung jalan lagi.
Banyak burung atas pokok ni. Ini kalau ada prek ni naya. Laju sikit jalan. Okey, sini Jeti Lumut. Apa longgar cari mata ni. Ya Allah. Oi. Belakang. Kat depan, keluar depan masuk belakang. Cantik. Dah sampai. Feri pun dah sampai. Memandangkan feri telah menjemput kami. Lama juga tunggu. Oh, tak sampai satu suku. 1-5 minit. Baby, está gustosa a mi lado, sabrosa y tan dulce como un mango. Una chica de Bahía con milagros, cantita bien caro. La ballena, brasilera canta a capela. Angin bertiup kenceng. Yo te llego en cualquier manera. Semi-automatic, shoot my shot in verse until I had it. Cause your machine was cinematic. Speak to me in tongues like a fanatic. Yeah, she a fan, le gusta bien caro. En un Ferrari bien caro. Kita punya view dalam boat lah, dalam feri. View menghadap ke langit tau. En lencería bien caro, con alma bien caro. Baby, yo sé que tú es caro. Okey, dah sampai Jeti Bangor. Letih ya. Letih menunggu. Okay, sekarang kita nak ke tempat van warna pink tu. Ada kat Pekan tu. Nak ambil van untuk ke tempat penginapan kita, Nipah Villa Bay dekat Teluk Nipah. Kalau dia pun setiap hari kerja di Cameron bang. Betul. Susah. Kenderaan susah ni. Paling susah 7 minggu lah. Satu Ahad pun sekarang dah susah. Susah bang. Oh. Depan JT tu paling jam lah. Dulu macam Pangkor ni dia macam apa? Ada musim dia kan? Musim. Sekarang ni Sabtu Ahad pun jam. Selepas pada jadi pulau Bebas Cukai ni. Bulan puasa je slow. Yalah puasa kan. Bulan puasa slow. Puasa Melayu ni memang slow lah. Perniagaan sebab banyak berjalan lah. Hari-raya pertama kedua memang full lah. Oh, raya pertama kedua full. Betul. Ni keluarga asing. Kilang-kilang pun cuti. Cuti penuh lah. Ada Bangla lah. Bangla penuh? Bangla pun tengok foto. Like sikit foto tu. Malam berhenti sini kau tadi. Mana ni bawa-bawa? Kalau abang dah biasa datang tak apa. Tapi tak biasa selalu ingatkan hati-hati lah abang. Mula
Mula-mula pun saya naik motor sini risau juga. Pasal dia berbukit jalan kan. Dia ada time juga pak jalan ni. Ha? Dia ada time juga jalan ni. Tapi ni petang lah. Saya redup-redup tu betul lah. Orang keluar time macam ni orang rehat tu. Ini orang rehat. Okey. Kunci pun dah dapat. Check in. Cari bilik nombor 22. Belah belakang. Belah belakang dekat dengan surau. Ni surau. 22. Dia dah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bau wanginya. Mana lampu? Okey. Bilik simple. Sana. Okey. Katil queen. Peti ais. Fridge, mini fridge. 22. Ni toilet. Allah. Mana lampu toilet? Lampu toilet. Ni. Okey. Toilet pun simple. Okey. Enjoy. Okey, sekarang dah pukul 4.14. Dah rehat. Rehat sudah. Mandi sudah. Perut pun dah lapar. Kita cari makan. Makan kat mana tak tahu lagi. Pusing dulu. Motor yang kita sewa tadi lah, Yamaha Avantis. Oh, minyak ada lagi. Minyak ada lagi. Ada. Orang tu tak pakai habis kot yang sebelum ni. Okay, kawasan Teluk Nipah. Dia malam happening lah. Orang ramai. Boleh tahan je ni. Coconut shake. Misi memburu coconut shake. Laparnya. Pekan Pangkor. Oh, sesak lah. Ni jeti. Sekarang kita nak menghala ke Sungai Pinang Kecil. Tengok sana apa makan ada. Kedai warung ke, kafe ke, hantam lah. Sungai Pinang Kecil lah. Ya, betul ni jalannya. Petang cuaca agak redup. Galeri Pangkor. Oh, ni Galeri Pangkor.
sedap. Angin laut. Oi, syahdu. Betul ke ini Pinang Kecil? Ini Sungai Pinang besar. Dia Sungai Pinang kecil. Tak apa, jalan dulu tengok apa ada. Tak tahu, kita jalan dulu tengok. Rasa-rasa ini jalan dia. Main rasa tu. Oh, monyet. Betul. Ada signboard Sungai Pinang Kecil. Okey, sini area Sungai Pinang Kecil. Sungai Pinang Kecil. Dia pekan kampung lah sini. Macam pekan nelayan. Teluk Dalam. Okey, jalan ni pun boleh ke Teluk Dalam. Tu dia Sungai Pinang Kecil. Okey, Sungai Pinang besar yang sebelah sana je kot, sebelah belakang tadi. Oh, dah terlepas. Oh, ada kedai tu tu. Syekh Mabul. Oh, dah terlepas, kena pusing balik lah. Tadi nampak ada Syekh Mabul. Ini masjid Cina, tapi hari ni tak sempat kot. Mungkin besok kita cover. Besok kita masuk. Patah balik, dah terlepas kedai ni. Lapar sangat ni. Parking kat sini pun boleh. Sini pun boleh. Oi, mak. Okey. Syekh Mabul Kitchen. Rasa pernah makan sini. Okey masakan ni. Sedap. Habis bungkus. Portion dia banyak, tapi memang sedap. Okay, highly recommend. Sekarang nak pergi pusing-pusing. Hari ni tak ada apa aktiviti lah, pusing-pusing tengok apa yang ada. Besok. Nampak
Lupa. Okey, bismillah. Atas. Sengit sikit. Sengit ni letak atas bahu. Letak atas bahu. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Okey. Sekarang kita daripada Sungai Pinang Kecil dah makan, nak balik ke Teluk Nipah. Besok baru kita all out lah. Kita round satu pulau. Okey, so sekarang ni saya belanja sikit view lah. View yang ada dekat pulau ni. Okay, let's go. Okey, dah parking motor. Sekarang ni kita jalan kaki. Kita round dekat area Teluk Nipah. Misi memburu coconut shake. Orang ramai.
Okey. Cantik. Ini dia coconut shake Pangkor. Okey. Satu bang coconut shake. Okay. Misi selesai. Oh, lega. Assalamualaikum. Abang Sani. Abang Sani ya? Saya. Dah lama tak main lah. Dekat ada. Dia cepat. Selalu. Baik-baik, alhamdulillah. Dah kata juga. Lah 2 tahun lepas. Baru sampai ni. Hari ni baru sampai tadi. Tak tahu hari ni orang ramai. Memang. Dah lalu. Dia masa raya Senin, Sabtu Ahad tu dah ramai dah Cina India. Oh. Lepas tu hari raya ramai balik je. Ini mereka bangla balik hari. Jalan tu. Ingatkan hari raya ketiga ni dia orang beraya lagi. Ui, Tengok main-main tu dia. Orang Melayu ni. Ni main ramai dah. Main berdua ya. Berdua. Tapi ingat tak tahulah besok ke ataupun saya 2 hari kat sini. Okey, kita hari ni saya nak beritahu lah, minggu ni dengan zaman ni, esok dan lusa dia kena belah pagi. Bermakna ada ke pagi esok atau ke pagi lusa, tak kisah. Memang pagi ayat tengah tinggi nak rendah. Pagi best sebab dia tenang, ikan banyak tinggi. Senang. Tapi kalau macam kita tak snorkeling pun, kalau nak pergi island hopping pun okey je kan. Boleh sama. Island hopping, mandi, snorkeling, balik, island hopping. Tak mandi ronda dia balik, sama je. Tapi kalau nak lepak kat Giam pun boleh juga kan? Boleh ke? Ikan tetap tengok. Kalau snorkeling, turun mandi. Kalau tak snorkeling, pergi tempat ikan, layalah ke roti. Kalau berapa second tu. Kalau hopping pun okey lah. Sebab apa yang snorkeling dah pernah buat dah. Saja nak relax-relax ronda-ronda. Sama je. Betul. Boleh naik boat lah. Tak apa. Abang ada je sini kan? Ada je. Minta cuaca je, jangan ribut. Betul. Kalau sini hujan tak? Sini hujan tak? Tak tentu. Subuh hujan. Kalau hujan air kurang sikit. Tapi kalau Nizam tengok pagi lusa, hujan. Tak apa main. Tak ada masalah. Dia jangan angin kuat ribut ada. Macam mana abang cakap? Pagi tu air tengah tinggi dia nak surut tu. Pagi air tengah tinggi nak surut. Cantik ke tengok? Best. Jangan ada minggu pagi ayat tengah surut jauh. Tapi kalau ronda mandi pantai tak snorkeling, air surut ke pasang sama. Sebab ikan kita kena bantu. Tapi minggu ni untuk mandi snorkeling, untuk nak snorkeling memang pagi baik, belah pagi. Tengah hari petang out. Okey. Sini sampai berapa? 6.30. 6.30. Sikit lagi habis ni. Tak apalah. Saya pun balik rehat dulu. Hari ni bukan penat apa. Penat kan perjalanan. Daripada Ipoh pun 80 km. Sampai sini nak tunggu lagi. Orang ramai tau kat JT. JT Lumut ke mana? JT Lumut. Lumut pun ramai. Marina rasa lagi ramai tau. Tapi Lumut bagus. Medan tu pasti murah. Betul. Tapi tengok abang berisi lah. Senang hati ya. Hari tu susu kan. Kau lagi sedap. First kita jumpa kan. Lepas PKP ke tu. 2001 Okey bang, sama. Jalan lah. Baik, Assalamualaikum. Malam ni kalau tak hujan, bawahnya api. Sunset apa sunset? Sunset, tapi awan hitam mati. Sunset sekarang ni, kalau pergi bila Nita Delhi, mungkin dapat. Ataupun turun, bukit-bukit yang ada pagar, lagi dapat jelas. Yang dekat menara. Yes. Okey. Lagi clear. Ada motor pergi. Ada motor.
Okey Zah. Okey bang, jumpa lagi. Malam ni saya fire seluar. Cantik depan. Kalau hujan apa? Tengok tak ada besok, lusa ke? Saya ada sampai lusa saya ada. Pagi lah saya. Okey. Okey bang, terima kasih. Patah balik. Puan isteri nak beli lempeng pisang katanya. Hai. Dah habis round dekat area Telur Limpah. Nak balik penginapan. Hujan lah. Hujan dah start turun. Lempeng pisang. Okey. Tengoklah kalau malam ni rajin keluar. Tadi brother Sunny tu cakap ada fire show malam ni. Tengok kalau rajin kita keluar. Kalau malas kita video. Kita sambung lagi nanti.